Assalamualaikum, saya Kak Nap. So hari ni kita bersama dengan resepi Syawal bersama dengan Adabi. So untuk menu hari ni, Kak nak tahu menu ni selalu sinonim dengan Hari Raya, kita nak buat rendang ayam. Kali ni kita guna yang paling senang, kita guna fish daripada rendang Adabi. Okey, untuk first step, kita akan guna 2 pack perencah rendang. Okey, Kak nak jangan buka api lagi. Okey, masukkan dulu. Yang ni paling senang untuk siapa yang baru kahwin, yang dah berkahwin, tak pandai nak masak rendang, hampa ikut je step yang Kak nak tunjuk ni. Okey. Lepas tu kita akan masuk santan daripada Adabi, 1 kotak. Okey. Dah mendidih macam tu. Okey, kita akan masukkan serai yang diketuk. Okey, lepas tu kita akan masuk siap-siap gerisik. Okey. Okey, lepas tu kita kacau. Lepas tu, okey, dah sebati macam gini, kita masukkan ayam. Ayam tu potonglah ikut kesesuaian. Kalau ikut Kak Nat, saiz dia besar-besar gini lah. Okey, biar dia mesra each other. Okey, kita biar sampai ayam tu masak. Okey, so dah siap dah kita punya rendang, nampak pecah minyak semua dah cantik kan. Okey, yang ni yang paling penting, kita nak guna daun kunyit. Taburkan di atas, potong halus-halus macam ni. Dan satu lagi, boleh juga kalau hampa nak guna daun limau purut. Yang ni adalah optional lah. Tapi kalau letak tu dah lagi wangi. Macam gitu. Kan pandai mak mentua mai. Okey mak, dah siap rendang. Macam gitu. Ni janganlah menangis kalau mak mentua nak mai, nak makan rendang kan. Jangan. Okey mak je. Okey mak, siap. Okey, yang penting Adabi. Alright? Okey, dah siap kita punya rendang ayam. Boleh makan bersama dengan nasi himpit Adabi. Okey, jangan lupa untuk try, okey?